Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada hari ini telah diadakan di Kampung Seberang Limbungan, Kota Putera Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Seberang Limbungan, Kota Putera Besut ini. Diharapkan kotak infak yang diterima bagi penerima-penerima program ziarah Mahabbah kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima pada kali ini. Assalamualaikum, saya Mazli bin Abdullah, pengurusi JPKK Kampung Seberang Limbungan. Ucapkan ribuan terima kasih kepada NGO Muslim Malaysia kerana sudi memilih 10 karya anak kampung Seberang Limbungan untuk bagi sumbangan infak makanan lah. Terima kasih Muslim Malaysia. Jadi, Abang Mi, duduk apa kan? Duduk anak 5 ke ni. 5 anak? 7 orang lah. Lepas tu ni, Abang Mi lah. Katanya accident. Bila accident? Lama dah tu? 25 bulan 2. Dalam bulan puasa. Bulan puasa. Kenapa Mi accident dengan apa? Kita hantar barang dengan lori. GNT tu? Ada kita balik kampung kita sebelah rumah tu. Dia minta tolong, dia tak ada orang kan. Hantar barang. Hantar barang. Masa perjalanan ni tu kena ada perjalanan ni. Accident lori dengan? Buat lori lah? Babang, break tak ada. Kosong tu? Kosong. Break angin tak ada, break kaki, handbrake tak ada. Handbrake pun tak ada? Jadi kosong. Seorang masa tu? Dua orang dengan driver. Dia bang. Break tak ada? Dari jalan ni tu baik kan, tak ada masalah. Ada 9 minit nak sampai tepat lah. Atas bahagian tu. Dia kita naik bukit. Bukit tu tepi tu macam tu, ada tu. Kalau nak agak pun kalau kita tepuh orang, paling ke pasal. Ya. Kalau kita sendiri, mungkinnya boleh lah kelihatan atas lori tu. Lagu tu. Ada ni ada patah juga? Patah pokok. Oh. Patah pokok, di sini lah. Lepas tu, sudah minggu, sudah laki ni, sudah minggu bawah ni je, getar. Betul. Tapi doktor cakap kan? Doktor kata dia sembuh sendiri tapi macam masuk. Tak perlu tahu dah masuk tu panjang mana. Tak tahu berapa lama lah. Lepas tu ni boleh jalan lah? Jalan pun kita berani mana. Ya lah. Oh, satu. Ya, sekali pun. Pakai ni. Dia besi, dia masuk besi ke? dia tanah dalam tulis. Jadi saya mungkin Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.